guys, ada satu banduan ni, dia kena bawa dengan 2 orang polis. Banduan ni nampak takut gila. Sebab apa? Polis nak bawa dia dekat satu tempat ni. Banduan-banduan yang lain hanya mampu tengok je lelaki ni kena bawa dengan polis. Diorang tak boleh nak keluar daripada sel diorang. Tolonglah lepaskan saya tak nak masuk dalam tu, tolonglah. Polis tak ambil kisah pun. Polis still bawa lelaki ni sampai ke sel yang paling last dekat dalam penjara tu. Nombor sel paling last tu adalah nombor 667. Banduan tu pun tengoklah sel tu, and dia terus jerit kuat gila. Sebab apa? Dia nampak gelap gila dekat dalam tu. Tanpa membuang masa, polis pun terus humban dia masuk dalam. Banduan tu pun tengoklah dalam tu. Dia nampak ada katil yang nipis gila. Lepas tu ada toilet tapi kotor gila. Tapi semuanya keadaan gelap. Muka dia pun memang nampak takut gila lah kan. Sebab dia pun tengah memerhati. Dia takut ada benda-benda yang lain keluar dalam gelap. Tiba-tiba dia terdengar something and terus pandang belakang. Dia ternampak ada polis yang besar tengah tengok dia, and polis tu pun tengah bunyikan penumbuk dia. Kruk-krak, kruk-krak. Polis besar tu terus ambil ada satu kertas dekat tepi sel tu and terus tulis nama lelaki tu. So macam mana? Nak bagi 1 hari ke 2 hari? Untuk dia ni, rasanya kena bagi lebih kot. Asal, apa yang dia buat? Dia rogol satu nurse ni. Teruk jugalah nurse tu kena kopak. Rogol nurse? Polis besar tu terus rasa geram gila. Sampai urat kepala pun keluar dekat kepala dia sebab dia tahan geram. Siapa nurse tu? Nurse tu, nama dia Maya. Polis besar tu pun terus patahkan pensel dekat tangan dia. Tapi polis sebelah tu cepat-cepat ganti dengan pensel baru. Polis besar tu pandang lelaki tu memang macam nak makan orang pandangan dia. Sampai lelaki tu pun ke belakang sebab takut apa-apa jadi dekat dia. Kau memang suka lah kacau-kacau nurse ni kan? Tak apa. Aku bagi kau fikir lama sikit dalam sel ni Kita jumpa lagi setahun. Kau rasa okey ke idea ni? Polis-polis lain memang tak boleh buat apa dah. Sebab polis besar tu dah tulis tarikh dekat kertas tu, memang tak boleh padam. Bang, jangan macam ni bang. Dia try minta belas kasihan daripada polis-polis tu. Tapi memang polis-polis tu semua tak layan lah. Tiba-tiba dia terdengar macam ada bunyi angin, bunyi orang berbisik-bisik. Dan lepas tu, lelaki tu terus hilang. Polis besar tu pun letak kertas tu balik dekat tepi sel tu and terus gerak dari situ. Mampuslah dia. Setahun lepas tu, masa tu tengah malam, polis besar tu datang balik dekat tempat tu and saja letak kayu pemukul dia tu dekat sel-sel banduan lain. Bangun. Takkan korang tak nak tengok kot apa jadi nanti. Baru korang tahu apa jadi kalau korang kacau staff-staff kat sini. Polis besar tu pun sampai dekat depan sel tu. Tapi sel tu pintu terbuka and orang pun tak ada dekat dalam. Polis tu keluarkan jam and tengok jam dia. Dia tunggu tepat pada pukul 12. Semua banduan tu pun memang tengah tunggu dekat sel diorang sebab diorang tengah tunggu apa yang akan jadi nanti. Polis besar tu pun tengok jam dia balik and akhirnya dah sampai pukul 12. Tepat pukul 12 je, tiba-tiba pintu sel tu terus tutup. Dalam penjara tu semua senyap, sunyi sepi, tiada siapa yang nak berani bersuara. Polis besar pun keluarkan kunci daripada poket dia and terus buka pintu sel tu dan polis besar tu terus masuk.